Tahu tak, dalam banyak-banyak pelaburan, emas ni dikatakan sebagai aset yang hampir tak ada risiko. Dalam banyak-banyak aset fizikal yang nilai dia tak akan jatuh kosong adalah emas. Saya kongsikan 3 sebab kenapa anda perlu jadikan emas sebagai salah satu cabang pelaburan. Yang pertama, ianya merupakan aset mampu milik. Nak mulakan pelaburan emas, tak perlu ada modal yang besar. Dekat Public Gold, anda boleh simpan emas, beli fizikal emas ketulinan 999 gold bar ataupun dinar macam ni, serendah RM100 melalui akaun emas CAP. Yang kedua, lebih untung daripada ASB dan tabung haji bila kita simpan emas ni. Sejarah 20 tahun lepas menunjukkan bahawa harga emas naik secara purata 10% setahun. Ada ketika yang lebih daripada 10 tahun. Potensi keuntungan lebih baik daripada dividen ASB dan juga tabung haji. Yang ketiga ialah transaksi jual beli yang tak rumit. Nak beli, nak jual emas sangat-sangat simple. Di Public Gold, anda boleh beli dan jual emas bila-bila masa secara online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu menggunakan aplikasi ataupun website Public Gold. Itulah sebab emas jadi pilihan pelbagai golongan daripada pelajar sehingga pesara. Ada emas maksudnya ada duit. Jom mulakan. Bagi yang belum ada akaun bersama Public Gold, boleh klik link di profil, daftar dan boleh terus mulakan simpanan emas anda hari ini.